Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam Ikazlan Channel. Hari ni pukul 7.30 pagi tapi dah cerah. Alhamdulillah cuaca baik. Walaupun malam tadi tiba-tiba balik daripada makan tu hujan lebat lah. Lepas tu tapi walaupun hujan lebat juga malam tadi lelaki-lelaki ni diorang pergi memancing tau. Diorang pergi memancing. Korang nak tengok diorang hasil, ada hasil. Alhamdulillah tak kumpau korang tengok video yang ni. Okey, untuk video kali ni, untuk pagi ni kami nak pergi bersarapan. Lepas tu kami nak pergi ke JT Nelayan. Ataupun kalau macam tak ada apa yang kami cari, kami nak pergi ke Pasar Besar Cukai untuk cari bahan-bahan masakan, apa-apa yang kami perlukan untuk hari ini. Dah sampai JT Kuala Kemaman lah, depan sikit lah. Ni tak boleh mandi. Lah. Udah ni nak mandi pula. Mana boleh. Itu bukan sini. Nampaknya misi kita untuk membeli di JT Nelayan gagal lah. Sebab tak tahulah hari ni kita tahu macam mana kan. Tak ada jual beli, tak ada. Tak tahulah, mungkin lah juga tak ada nampak tanda orang berniaga. Jadi kita akan pergi ke Pasar Besar Cukai. Kita akan beli ikan lalu situ. Tapi kita dapat view pagi je ni cantik air surut. Jadi sebelah kiri adanya pasar tu. Dia masuk Dia tadi dah masuk. Tempat ikan lah. Kita tuju tempat ikan. Jom. Ada bunyi. Sayang. Tak apa, kita tengok dulu ya. Ni sotong 3.6. Yang besar tu 3.3. Dia halus tu, jadi tak rasa tu. boleh. Kecil nak pagi. Mana sotong mana? Kita suruh mak dengan abah pilih. Santap. Dia
sikit pendek. Boleh? Sekoi. Ya. Boleh sekoi betul. Potong ni? Ah, potong. Kepala ke potong dua? Balik lah. Abang tak? Boleh. Sekali ke? Tengok kan? Ha? Sekali tengok. Rekod. Okey, senang. Minta dia orang siang sekali ya senang. Tak boleh untuk masak tengah hari, untuk BBQ. Banyak sangat pilihan. Jom kita cari benda lagi. Kenapa? Kenapa? Pasar ikan. Dekat-dekat dengan Cik Erol. Cakap, kat mana? Cek-cekan. Kita Cik Erol kat kamera. Kunci dekat kamera. Pasar kat mana? Awak kat mana? Ayah kita kat mana? Pasar ikan. Pasar ikan. Best tak? Okay, hari ni kita nak beli air dan nak buat BBQ. Malam ni nak buat BBQ. Baik. So Dapat lah, seko
Seekor cukup lah sebab kita dah ada binatang-binatang lain. Jom kita nak beli sayur pula. Dah lama Cap Turong ni. Kita dah cari. Oh, Cap Turong. Jadi kita pergi dulu. Dia ke sana pula. Okey, pasar ni sangat meriah Korang boleh beli barang lauk, sayur, barang kering semua ada kat sini. Hampir ke semua keperluan ada dekat pasar ni. Jadi korang tak payah nak pergi ke tempat lain, okey? Okey, sampai sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen macam biasa. Bye-bye, Assalamualaikum. Ada, bukan ni je tahu, banyak lagi dekat tangan-tangan yang kita datang sini. Bye-bye. Penat-penat tadi kita sonok pula. Kita beli barang BBQ. Kita jadi sarapan pula. Titik. Titik kat ada. Depan pasar cukai. Kat sini semua ada. Daripada sarap kan. Nak boleh cik makan pun. Nak ambil tu. Jadi tu pasal. Semua. Dari berseregi rela kepuji. Sini ya, boleh? Sini. Ayam masih panas lagi guys. Rasa tu sedap, rasa. Ayan. Ayan, sini. Dia punya tempat kedai makan ni belakang pasar dia. Yang banyaklah orang jual sarapan di situ kan. Yang best ni kat sini, tadi saya beli lasam bawa dengan makcik tu. Dia kata kita beli dekat mana-mana kedai boleh makan kat mana-mana kedai. Jadi kita beli makanan kat kedai ni, kita bungkus ataupun kita masuk dalam mangkuk lah. Lepas tu kita